Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم الناصر. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu makrifah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat beramal dengan apa yang kita dengar, diberikan taufik untuk beramal, dijauhkan daripada seorang musibah pada iman, pada harta, pada diri, pada anak-anak, pada keluarga, seluruh keturunan kita insya-Allah, dan dijadikan kita insya-Allah umat yang terbaik di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Saya muliakan lagi saya hormati mengurusi lintas kuasa, seterusnya para asatizah, guru-guru, tuan-tuan perempuan, sidang jemaah yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada malam ni? Mudah-mudahan semua sihat wal afiah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah malam ni kita akan diskusi bersamalah kitab yang baru keluar. Dapat benar kita dah Sabina. Ada lagi buku habis dah. Kitab ni baru keluarlah tentang 3 hari yang lepas lah, tentang keagungan 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang kita akan sambut insya-Allah hari Ahad malam Isnin ni dah masuk bulan Zulhijjah. Jadi kita sama-sama buat persediaan supaya pada masa yang mulia, perkara yang mulia ini kita tidak buat lebih kuranglah insya-Allah. Jadi saya masukkan teruslah yang ada kita tengoklah. Ada sejarah-sejarah, ada amalan, ada hukum hakam, semua tu menunjukkan kemuliaan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 2 yang di kitab tu. Kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi hari Isnin 1 lah Zulhijjah, malam tersebut Ahad malam Isnin insya-Allah, kalau kalender kita tak berubah, bermaksudlah Ahad malam Isnin masuklah malam Zulhijjah. Okey, itu bulan-bulan yang mulia lah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashri. Waw ni dalam bahasa Arab dipanggil waw qasam, iaitu Allah Taala sumpah demi waktu fajar, demi waktu subuh. Kemudian Allah sumpah lagi demi malam-malam yang 10. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan yang dimaksudkan dengan 10 malam ni dia ayat ni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para ulama mengatakan cukuplah jika kita memahami betapa agungnya satu perkara tersebut apabila disumpahkan oleh Allah Taala. Allah Taala ni maha agung. Dan kalau Allah Taala bersumpah dengan makhluknya, maka benda tersebut bukan jadi main-main lagi. Itu benda tersebut ada kemuliaan di sisi Allah Taala. Cuma untuk ibu-ibu, ayah semua, saya minta maaf saya tulisan ni masa print tu jadi kecil sikit. Saya silap bagi saiz. Jadi kalau tak baca, dengar tak apalah. Macam itulah insya-Allah. Jadi satu benda yang Allah sumpah ni benda besar. Wal asri, Allah sumpah demi masa. Allah sumpah demi waktu subuh tadi. Allah sumpah watini wa zaitun. Allah sumpah. Ni waw wal qasam. Kamu tak ada pen adik-adik semua. Tulis. Kemudian baginda Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata baginda Rasulullah SAW bersabda,
ma min ayyamil amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri. Faqalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi kita SAW, tiada hari-hari yang amalan soleh padanya paling Allah Ta'ala sukai melebihi 10 hari ini, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat ni tuan-tuan yang suka berjihad ni, mereka tanya, ya Rasulullah, kalau time tersebut kami pergi berjihad macam mana? Kata Nabi SAW, sekalipun jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan pun tak afdal tuan. Siapa yang pergi berjihad 1 hingga 10 pun tak afdal lagi berbanding dengan orang yang beramal 1 hingga 10 Zulhijjah. Kecuali orang yang pergi berjihad sebut dia keluar dalam keadaan diri dan hartanya sendiri dan tidak membawa pulang sedikit pun dari semua itu, maksudnya mati syahid, barulah afdal jihad tersebut. Kalau pergi tak mati syahid, jadi orang yang beramal hari tersebut tuan-tuan lebih afdal lagi daripada orang yang berjihad. Jadi bermaksud itu hari yang kita nak kena beramal, bukan hari kita nak berangan. Beramal, bezalah berangan dengan beramal. Cuba tengok muka surat 3. Saya ambil lah sikit-sikit lah. Sebab masa 3 bawah tu, kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah dikatakan terbaik? Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala berpendapat, keistimewaan 10 hari Zulhijjah kerana terkumpul padanya segala ibadah-ibadah utama. Ada solat, ada puasa, ada sedekah, ada zakat, ada haji. Yang paling besar apa? Wukuf di Arafah. Semua tu tak akan berlaku pada tarikh yang lain. Terutama pada 9 Zulhijjah lah, itu hari Arafah, satu-satunya hari untuk kita ni berwukuf. Itu sebab tu afdal. Jadi tuan-tuan, para ulama mengatakan kita usahakanlah 10 pertama bulan Zulhijjah ni seumpama macam sungguh-sungguh kita menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan. Cuma tidak ada tarawih je lah 1 pertama 10 ni. Tarawih je jangan buat. Jadi dari segi sudut pulun beribadah tersebut, subhanallah, sama tuntutan dia, insya-Allah. Okey. Kemudian muka surat 4 tu disebutkan lagi, bulan Zulhijjah ni jangan kita lalai. Ada benda yang kita nak kena buat. Cuba tengok muka surat 5 tu. Kenapa jangan bagi lalai? Kerana bulan ni bulan yang sangat agung kehormatan. Bulan ni pahala amalan kita ni dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan tengok amalan-amalan ini, insya-Allah. Jadi saya ambil dulu, baca dulu mukadimah ni. Muka surat 5 tu, kata Nabi kita SAW, mafhum terjemahan dia, tidaklah dari hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidaklah, potong sikit, dan tiadalah, yang betul, yang tidaklah tu potong, ganti dengan tiadalah, dan tiadalah dari amalan yang paling dikasihi daripada hari pertama 10 Zulhijjah ini, maka perbanyakkanlah tahlil. Baik tuan-tuan, sekarang ni perkataan Nabi ni, Nabi kata apa? Fa'akthiru. Bila masuk 1 hingga 10 ni, fa'akthiru, perbanyakkan. Sekarang perbanyakkan tahlil. Sekarang kita cuba tanya masing-masing, kita ni tahlil berapa? Maksudnya la ilaha illallah sekali dalam sehari itu berapa kita dapat? Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, siapa yang selawat kepada Nabi SAW 300 kali, juga tahlil sama juga 300 kali, maka namanya ditulis sebagai orang yang telah memperbanyakkan selawat. Masuk senarai orang banyak lah, tapi kategori paling bawah sekali. Itu harian kita standard 300. Tapi kalau untuk 1 hingga 10, Nabi pesan bukan bagi sama amalan macam sebelum ni, fa'akthiru. Jadi targetlah bagi banyak sampai dapat sehari 1000, alhamdulillah lah. Lagi banyak lagi cantik. Tu. Kemudian takbir. Nabi suruh kita banyakkan takbir. Zikrullah termasuklah zikir selawat. Kalau hari ni kita baca Quran berapa? Bila masuk 1 hingga 10 Zulhijjah, bukan masa untuk kita main-main lagi, masa tambah lagi jumlah muka surat kita baca Quran tersebut. Sebab benda ni, bila amalan berada pada tempat yang mulia, masa yang mulia, digandakan pahalanya. Maka sama juga kena beringat dalam bab dosa. Dosa juga digandakan oleh Allah Ta'ala. Maka sebab tu Nabi suruh kita ni bagi isi. Ada benda 1 hingga 10 tu kita nak kena isi pun tuan. Ada tahlilnya, zikirnya, insya-Allah. Sesungguhnya berpuasa sehari padanya, iaitu 1 hingga 9 tersebut, adalah menyamai seperti berpuasa setahun, dan amalan padanya digandakan Allah Ta'ala sehingga 700 kali ganda. Amalan kita tuan-tuan sama. Kadang kita sembahyang maghrib 3 rakaat, kita sembahyang isyak sekali 4 rakaat. Ada orang zikir pun sama agak bilangan, contohnya 100.
Tapi kenapa boleh digandakan? Sampailah 10 kali ganda lagi sampai 100, ganda lagi sampai 700, ganda lagi sampai infinity. Kata para ulama, gandaan amalan seseorang ni walaupun sudut ibadahnya sama, bergantung dua perkara. Pertama, hadirin sekalian, bergantung macam mana ikhlasnya kita beribadah. Kenapa pulun sangat 1 hingga 10 beribadah? Sebab Nabi suruh. Maka ketika sebut pahala yang kita dah buat sebelum ni beza. Yang pertama sebab ikhlas. Yang kedua sebab kualiti ibadah kita tadi tu. Sembahyang maghrib tadi 3 rakaat sama juga. Tapi ada orang dia garu sana, dia teringat nak makan apa dah lagi. Tapi ada orang sembahyang dia faham makna bacaan dalam sembahyang. Dia ingat sungguh inilah solat dia yang terakhir. Maka ketika sebut disebabkan kualiti ibadahnya, maka pahala akan digandakan lagi oleh Allah Ta'ala. Ingat sekalian, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bukan hanya orang yang buat dosa sahaja diancam azab, tapi orang-orang yang bermain-main ketika mana beribadah pun diancam azab. Di hadapan orang buat ibadah main-main lagi. Wal'iyadzubillah. Kemudian muka surat 6. Apakah sejarah yang berlaku 1 hingga 10 Zulhijjah ni? Di sini saya ambil daripada guru saya ni, Syekh Niyaz, tentang hasil daripada ceramah beliau sebelum ni. Yang pertama, hadirin sekalian, kita ada pertama sekali sejarah daripada Hari Pekerja Islam. Berkata Habib Abu Bakar Abdul Al-Masyhur rahimallahu ta'ala, jika kamu ingin mengetahui hari pekerja dalam Islam, maka ia adalah 1 hingga 10 Zulhijjah, bukan 1 Mei. Ni bulan Mei kan? Hari kerja baru ni kita pun cuti. Amalan pun cuti sungguhlah, makan semua. Tu tak apalah 1 Mei tu cuti. Tapi dalam Islam, hari pekerja ialah 1 hingga 10. Kerja untuk apa ni? Kerana waktu tersebut adalah hari kita bekerja untuk meningkatkan amal yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Macam saya sebut tadilah, kalau hari biasa berapa kita zikir, berapa Quran lain kita baca, 1 hingga 10 bagi lebih sikit. Tu target kita, insyaAllah. Azam sekarang siap-siap nak buat yang terbaik 1 hingga 10 ni. Kalau buat sungguh apa yang kita azam, laksanakan apa yang kita buat nanti, maka dapat pahala lebih lagi, insyaAllah. Yang kedua, dia ada hari Nabi Musa. Saya syarahkan terusnya, tuan-tuan baca lah. Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Musa AS, selepas mana 30 malam bermunajat, Allah akan bagi kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah akan bercakap-cakap dengan Nabi Musa AS. Bani Israel diberikan nikmat manna wa salwa. Cuba tengok muka surat 7 yang ada kitab tu, Allah sebut apa ni? Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami janjikan kepada Nabi Musa untuk bermunajat berapa? 30 malam. Masa tu Nabi Musa pergi kat mana? Bukit Tur Saina. Masa Arab Tur Saina, masa Melayu Tur Sina lah. Namanya bukit, pokok tidak ada. Kalau nak panjat kena musim sejuk. Panjat musim panas, terbakarlah kulit macam saya ni. Saya dah panjat dalam musim sejuk tu. Jadinya buat apa 30 malam tu? Siangnya kena berpuasa, kemudian malamnya bermunajat. Jadi diriwayatkan dalam tafsir Ibn Kathir, saya masukkan sebelah tu, pada hari yang terakhir Nabi Musa AS telah menyugikan mulut baginda. Jadi orang yang berpuasa ni, puasa sunat ke puasa wajib, dalam mazhab kita ni, selepas mana zuhur makruh menyugikan mulutnya. Kerana bau mulut yang terhasil selepas ketika mana berpuasa itu adalah kesan ibadah. Maka jangan hilangkan. Seperti mana kita sujud, angkat-angkat kepala, ada nampak kesan habuk dekat dahi kita. Jangan sapu lagi tengah sembahyang. Biar dulu, kerana nak mengurangkan pergerakan. Itu kesan ibadah. Tapi lepas sembahyang sapulah. Sebab tu orang yang syahid tak dimandikan. Orang yang meninggal ketika mana ihram tak disalin pakaiannya. Kerana begitulah keadaan mereka dibangkitkan kelak. Jadi sama juga orang berpuasa, jangan hilangkan kesan ibadah sebab itu bau mulut, terutama lepas zuhur dalam mazhab kita. Okey? Jadi Nabi Musa AS terbuat demikian. Allah buat apa? Fa'atmamnaha bi'ashrin. Maka kami tambahkan lagi 10 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Cukuplah tempoh Nabi Musa bermunajat berapa? 40 hari. Jadi 30 hari bermunajat puasa tersebut bulan apa? Bulan Zulqa'dah ni. Tambahkan lagi 10, itu 1 hingga 10 Zulhijjah. Sebab tu para ulama banyak ambil rahsia daripada 40 ni. 40 hadis 40 amalan yang Nabi SAW mengatakan, kalau siapa yang dapat takbir pertama
bersama dengan imam selama 40 hari. Itu sama dengan 200 waktu. 40 hari darab dengan 5 waktu. Dapat sembahyang berjamaah dengan imam, tak lewat. Adik lenggok dah. Baru 8 suku. Tak lewat. Lepas imam takbir, dia takbir. Selama 40 hari berturut-turut, Nabi sebut akan dapat 2 benda besar. Kutiba lahu bara'atan min nar, selamat daripada api neraka, wa bara'atun minan nifaq, insya-Allah tak akan jadi munafik. 40 hari. Ni pun sama kan. Amalan ni kalau kita buat 40 hari, sebab tu tanya guru-guru ni. Mereka minta amalan ni bagi cukup 40 hari insya-Allah. Jangan putus. Mesti turut-turut. Kedua, kita ada sejarah bagi ibu ayah. Itu ketika mana Sayyidina Hawa dan juga Sayyidina Nabi Adam alaihissalam, Hawa bukan Hawa, Hawa berpisah. Jadi mereka mencari di antara satu sama lain, dan akhirnya bertemulah pertemuan pertama di dunia dekat mana? Di Padang Arafah. Bila tarikhnya? 9 Zulhijjah. Suami-suami cuba tanya balik isteri, yang bila kali pertama kita jumpa jatuh cinta kat dunia ni? Isteri pun tanya balik, bila abang kita mula jumpa kat dunia ni? Kita ingat tuan-tuan, siapa ingat kali pertama dia jumpa dengan isteri dia kat mana? Bukan hari tarikh kahwin tu, mula-mula jatuh cinta dekat dunia ni. Kita tak ingat. Tapi untuk sejarah Nabi-Nabi direkodkan, bila kali pertama Nabi Adam serta Hawa jumpa? Pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Bila? Dekat mana? Di Padang Arafah. Itu sejarah ibu ayah. Kemudian dia ada hari isteri. Yang keempat, ia juga adalah hari yang mana Sayyidina Hawa berasa amat seronok apabila bertemu semula dengan Nabi Adam AS. Maka kata guru kami, kita pun sama jugalah sunat bukan digalakkan membahagiakan isteri. Kalau bawa pergi jalan-jalan, dia senyumlah. Tapi kalau bawa beli emas tu, insya-Allah senyum lama sikit. Tu hari seni membahagiakan isteri. Sama jugalah seni membahagiakan suami. Kemudian yang kelima, dia ada hari anak-anak. Ini kerana pada 10 Zulhijjah itu hari disembelihnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lalu kerana kejujuran dan kesabaran baginda Nabi Ismail terhadap Allah dan juga ayahnya Nabi Allah Ibrahim, Allah gantikan dengan seekor kibas daripada syurga. Hadirin sekalian, Nabi Allah Ibrahim ni Allah Subhanahu wa taala uji. Setelah mana kahwin, hampir umur Nabi Ibrahim 90 tahun dalam riwayat, baru dapat anak sulung yang pertama daripada isteri yang kedua. Siapa isteri kedua? Nabi Allah Ibrahim, Sayyidatina Hajar. Umur Nabi Ibrahim berapa? Dekat hampir 90 tahun baru dapat anak sulung. Jadi bila dapat anak sulung ketika usia lanjut ni, apa yang berlaku? Nabi Allah Ibrahim ni sayang sangat. Maka kerana terlalu sayang, Allah Subhanahu wa taala uji. Seperti mana Nabi Allah Yaqub kehilangan Nabi Allah Yusuf. Lepas Nabi Allah Yusuf hilang, Nabi Yaqub sayang siapa? Bunyamin. Hilang pula Bunyamin. Satu benda yang kita terlalu sayang sangat, bahaya. Terlalu benci sangat, jangan. Lama-lama akan jadi kawan pula. Dulu kutuk, tiba-tiba jadi kawan. Itu Nabi sebut hadis tu. Kemungkinan satu benda yang kamu terlalu sayang, satu hari nanti kamu akan benci pula. Satu benda yang kamu terlalu benci, satu hari nanti kamu akan sayang pula. Semua ni Nabi ajar kita ni. Sayang ke, benci ke, mesti kerana Allah Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, kata para ulama, kalaulah Nabi Allah Ibrahim komen, ya Allah, aku dah lama tak dapat anak, tiba-tiba kena uji untuk sembelih pula. Apa yang berlaku kepada ayah-ayah? Ayah-ayah ni tuan-tuan tidak ada sayang pada anak-anak lagi. Kalau Nabi Allah Ismail pula komen, apa ni kena sembelih ni? Nescaya ramai anak-anak yang lawan derhaka kepada ayahnya sendiri. Pun begitu, Nabi Ismail telah tunjukkan bagaimana taatnya seorang anak kepada ayahnya. Nabi Allah Ibrahim tunjukkan bagaimana penyayangnya seorang ayah kepada anaknya. Dua-dua mereka ni taat kepada Allah Ta'ala. Pun begitu sejarah ibu ayah ni, anak-anak ni, ada juga anak-anak yang derhaka kepada mak ayah. Wal'ayyadzubillah. Jadi di sini, kerana kejujuran semua dua-dua ni, ya wahai ayahku, buatlah apa yang Allah perintahkan, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan dapati aku di kalangan orang sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan seekor kibas. Kerana ini bermula syariat ibadah korban yang tak lama lagi insya-Allah. Maka ibu ayah disarankan untuk membahagiakan anak-anak, terutama hari raya, dan hari yang paling utama diraikan ialah Aidul Adha. Dan hari Aidul Adha ni sembahyang sunat, sebutlah sembahyang yang paling afdal sekali dalam mazhab kita. Itu secara tahunan lah, secara harian sembahyang witir.
Baik, itu sejarah-sejarah dalam yang ada 1 hingga 10. Kita tengok 8 Zulhijjah. Apa sejarah dia? Dia ada nama hari Tarwiyah. Okey. Sejarah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah merupakan hari ke-8 dari bulan Zulhijjah, yang kebiasaannya orang-orang yang berhaji akan bersiap-siap untuk acara kemuncak haji. Adik, tengok adik, orang bagi buku. Tengok Ustaz baca kat mana? Bukan suara gelak. Ustaz baca muka surat apa? Ha? Ustaz baca muka surat apa? 7. Dialah kamu 7. 9. Hari Tarwiyah merupakan hari ke-8 dari bulan Zulhijjah, yang kebiasaannya orang-orang yang berhaji akan bersiap-siap untuk acara kemuncak haji, iaitu ukuf di Arafah pada keesokan harinya. Kebiasaannya mereka yang berhaji tamattu' akan mula berihram, sedangkan yang berhaji qiran dan ifrad masih lagi kekal dan ihram mereka. Sebab tu orang ifrad ni panjang lagi ihram mereka, sebab tu afdal. Rasulullah buat haji ifrad. Kemudian para hujjaj akan bergerak dan mabit bermalam di Mina sebagai melaksanakan sunnah Nabi kita SAW sebelum ke Arafah keesokan harinya. Ni tak semua travel buat tuan-tuan. Hari 8 Zulhijjah pergi ke Tarwiyah bermalam dekat Mina, tak semua orang buat. Saya pun terlepas sunnah ni hari tu ni. 2 tahun terlepas sunnah ni. Kalau tuan-tuan dapat mampu bayar lebih sikit untuk ambil sunnah bermalam di Mina, buatlah. Sekarang dah ada penempatan dah dekat Mina. Esok tu daripada Mina bergerak ke Arafah lagi dekat. Itu sunnah Nabi kita SAW. Jadi, kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Sebab yang pertama, kenapa? Satu hari ini kebiasaannya para hujjaj akan mencari bekalan air untuk dibawa ke Mina dan Arafah. Susah dulu nak kena angkut air ni. Susah. Perbuatan tersebut sebagai yarwuna nak pergi, yang menjadi sebab penamaan hari sebagai Tarwiyah. Itu orang angkut air. Susah, dahaga, teruk ketika sebut. Yang kedua, sebab apa nama Tarwiyah? Dan dikatakan juga hari di mana Sayyidina Ibrahim AS telah datang wahyu kepada baginda untuk menyembelih anaknya. Lalu baginda Nabi Ibrahim merenungi dirinya, betul ke apa? Adakah arahan ini daripada Allah ataupun syaitan? Renung tersebut namanya Tarwiyah. Jadi malam tersebut baru dapat confirm, ini sungguh arahan daripada Allah, bukan mainan syaitan lagi. Maka ketika sebut Nabi Allah Ibrahim kata apa? Araf tu, ini aku tahu dah, ini arahan daripada Allah untuk menyembelih anakku Nabi Allah Ismail, lalu digantikan dengan seekor kibas. Kerana perkataan Nabi Allah Ibrahim dinamakan tersebut sebagai hari Arafah. Baik, sekarang kita tengok 9 Zulhijjah, baru nak masuk nah. Jadi sejarah-sejarah ni banyak sejarah ni. Sekejap lagi baru nak masuk amalan. 9 Zulhijjah, iaitu tuan-tuan, kita ni 9 Zulhijjah ni ada orang dia tak kisah, dia kata apa, ini untuk orang yang berukuf. Tak mesti untuk orang berukuf saja. Dia hari Arafah ni tuan-tuan, dia melibatkan hari. Jadi kalau kata saya nak sebut siap-siap apa, ada orang kata kita macam sebelum ni lah disebarkan kan, waktu orang berukuf di sana convert dengan waktu Malaysia bila? Dia pun berdoa waktu tu saja, beramal waktu tu saja. Sedangkan tuntutan beramal tersebut pada pagi Arafah lagi tuan. Lepas subuh lagi kita dituntut untuk nak beramal dah. Bukan kita tengok apa bezakan 5 jam kan. Katakanlah mereka 5 petang wukuf, kita kat sini malam kot. Awal sikit. Awal ke lewat? Saya pun tengok. Kita di belakang 5 jam. Bermaksud kita malam lah sini. Kan? Jadi ada orang dan bila disebarkan macam tu, dia berdoa time tu saja. Sedangkan hari Arafah kemuliaannya melibatkan hari sama. Iaitu bermula kita beramal sungguh-sungguh ni start pada subuh. Saya kita tengok lah. Baik. Kenapa dinamakan sebagai hari Arafah? Ada 4 sebab. Yang pertama, diperkenalkan kepada Nabi Allah Ibrahim tempatnya itu, tempat pada Arafah sebut. Apabila baginda melihatnya, lalu baginda mengetahuinya, aku tahu ini pada Arafah. Yang kedua, atau kerana malaikat Jibril membawa Nabi Ibrahim AS mengelilingi al-masyair, tempat dan cara melaksanakannya. Ini tempat melontar, ini tempat sekian. Apabila Nabi Allah Ibrahim melihatnya, baginda mengatakan, aku dah tahu. Sebab tu namanya hari Arafah. Ketiga, atau kerana Nabi Adam dan juga Sayyidina Hawa bertemu di situ selepas mereka diturunkan daripada syurga, bertemu semulalah. Atau yang keempat, manusia saling mengiktiraf mengaku dosa ketika. Sebab tuan-tuan, hari Arafah inilah hari untuk kita nak mengaku dosa. Dosa kita dengan suami, dosa dengan isteri,
Dosa kita salah guna mata, dosa kita salah mulut, dosa kita sebagai pekerja yang cuai dalam pekerjaan kita ni, cuai dalam pengurusan kita ni, dosa kita tuan-tuan beribadah kepada Allah Ta'ala masih lagi dalam bermain-main. Hari tersebut tuan-tuan mengaku sungguh dosa. Dan mengaku ni kalau bahasa Melayu tu lebih merasai lah. Baca doa dengan bahasa Melayu tersebut lebih dirasai. Jadi tuan-tuan, hari Arafah bukan hari kita nak tengok drama, bukan hari kita nak sembang-sembang tentang hal orang, bukan hari kita duduk layan TikTok, layan Facebook, layan tweet, semua tak. Hari kita nak beramal, hari kita nak mengaku dosa kepada Allah Ta'ala. Kenapa hari tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa kita ni? Ada sejarah ni, hari Arafah ni ada 10 sejarah yang saya masukkan. 12, muka surat 12. Apa sejarah hari Arafah? Pertama, kita celup-celup sikit. Yang pertama, ia adalah hari agama dilengkapkan dan penyempurnaan keberkatan. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim diriwayatkan daripada Sayyidina Amir Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata seorang Yahudi ni, wahai Amirul Mukminin, terdapat satu ayat dalam kitabmu yang engkau baca. Jika ayat itu telah diwahyukan kepada kami orang-orang Yahudi, kami menjadikan ayat tersebut sebagai hari raya kami. Sayyidina Umar tanya, apa ayat tersebut? Ayat yang mana Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam sebagai agamaku ni, sebagai agamaku. Betul kan sikit? Kata Sayyidina Umar, kami mengetahui hari itu dan tempat diturunkan ayat itu kepada Nabi SAW semasa baginda berdiri di Arafah pada hari Jumaat. Itu ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ni hadirin sekalian, Allah kata pasal agama dah lengkap, nikmat dah sempurna. Turun kat padang Arafah. Bila tarikhnya? 9 Zulhijjah. Waktu tersebut hari apa? Hari Jumaat. Bila ayat ni turun hadirin sekalian, semua sahabat seronok. Kenapa seronok? Kerana agama dah sempurna. Yang tak seronok siapa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar. Cari-cari mana aina sahib Rasulullah, mana ni sahib Rasulullah ni, orang rapat Rasulullah. Didapati bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sedang menangis terisak-isak. Kenapa hadirin sekalian? Ditanya, kenapa menangis? Sedangkan agama dah sempurna. Kalau agama dah sempurna, Rasulullah tak lama dah dengan kita. Jadi Nabi buat haji yang terakhir ni bila? Pada tahun 10 Hijrah. 4 bulan ataupun 3 ke 4 bulan lepas tersebut Rasulullah wafat. Bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan lebih kurang 90 hari Rasulullah wafat. Itu Sayyidina Abu Bakar yang lebih faham lagi tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cuba tengok tu. Sejarah ketiga, hari Wukuf Arafah adalah hari raya lah. Jadi tuan-tuan, kalau kita hari raya dalam kalender kita ni hari Rabu, Selasa tu hari Arafah lah. Jadi Nabi kata apa? Bila hari raya ni dalam mazhab kita tuan-tuan, subuh hari Arafah sebut, lepas subuh kita dah start dah takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masa tu nak balik kampung, sampai ke RNR Bukit Gantang kot, orang tolak saya jadi imam subuh pagi Arafah. Lepas sembahyang subuh, tak ramai sangat, saya tengok ni boleh takbir ni, kita pun takbir lah. Allahu Akbar. Ustaz, esok raya, esok raya. Hari ni raya dah, Arafah tu raya dah. Jadi tuan-tuan, hari tersebut kita dah bangun sebelum subuh lagi tuan, untuk nak sahur ke, untuk nak munajat ke, hari Arafah tu. Jadi hari Arafah ni hari paling kritikal, hari paling sungguh-sungguh kita nak beramal. Bermula subuh pula dengan kita dah mula takbir raya. Saya bagi tahu siap tuan, untuk hari raya Aidil Adha ni, hari Arafah Aidil Adha, kita nak wirid ke takbir dulu, lepas bagi salam sembahyang fardu, sembahyang sunat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, 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 terus takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas habis 3 kali wirid takbir raya, baru kita Allahumma antas salam wa minkas salam. Betul ayat kursi, betul tasbih. Tapi untuk Aidil Fitri terbalik, kita wirid dulu, Astaghfirullahalazim, Allahumma antas salam, ayat kursi, tasbih, baru takbir raya. Itu kaedahnya lah. Sebab belakang ni saya masukkan juga tentang macam mana hukum takbir. Jadi saya kita siap-siap. Itu bezalah. Jadi jangan pelik kalau hari Arafah, hari Selasa nanti, mana-mana kita pakai takbir, lepas subuh tu raya dah tu. Kita dah raya dah hari tu. Jangan pelik. Sunat kita buat dah, insya-Allah.
Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah ni tuan-tuan, muka surat 15 yang sejarah yang ke-6. Okey. 1 hingga 9 kalau tuan-tuan yang mampu untuk berpuasa, puasa. Kalau tak mampu juga, cubalah ambil hari tarwiyah tu 8 tersebut. Kalau tak mampu juga, hari Arafah jangan tinggal. Bagi wanita-wanita yang datang uzur ataupun orang lelaki lah datang uzur, sakit, main uzur malas tu, hak tu tak diterima lah. Kami uzur kat Ustaz, uzur malas. Tuan-tuan, kalau tengok ada orang berpuasa, kita ni tak mampu nak puasa, buat apa? Carilah bantu peluang bagi makan, minum, belanja orang yang buka puasa. Nanti surah buat sikit tabung hari Arafah. Siapa yang tak puasa, dia bagi jamuan kepada orang yang berbuka puasa. Orang puasa tadi tu untuk buka puasa. Tapi kalau orang puasa nak bagi duit untuk jamuan juga, tu pahala lebih lagi. Kita sedia maklum hadirin sekalian. Hari Arafah ni ialah hari yang mana Nabi janjikan pahala kita diampunkan 2 tahun. Itu dosa tahun yang lalu dan dosa akan datang. Sekarang kita nak bahaskan tentang masalah pengampunan dosa ni. Di sini cuba tengok muka surat 16. Di sini kalau siapa yang berpuasa hari Arafah ada 3 kelebihan. Pertama tuan-tuan, siapa yang puasa hari Arafah diampunkan dosa lah, seperti yang Nabi sebutkan tadi. Tahun lepas, tahun akan datang 2 tahun. Kenapa hari Ashura setahun tuan-tuan? Saya masukkan dalam buku ni muka surat sebelah tu. Hari Ashura sebab dia melibatkan hari Nabi Musa selamat ketika mana dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya tenggelam. Nabi Musa selamat, maka mereka berpuasa sebagai tanda syukur. Maka setahun Allah Ta'ala ampunkan sebab melibatkan Nabi Musa. Tapi untuk hari Arafah melibatkan hari Muhammadi, anugerah buat Nabi Muhammad SAW. Maka mulianya Rasulullah ni sebagai penghulu bagi seluruh para anbiya, diampunkan dosa selama sebanyak 2 tahun. Jadi orang yang puasa pertama, dosanya diampunkan insya-Allah. Yang kedua, kata ulama, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, siapa yang puasa hari Arafah insya-Allah panjang umur dia insya-Allah. Kenapa? Cuba tengok ni, muka surat 16. Ini merupakan satu berita gembira bahawa berpuasa hari Arafah, bahawa ia akan hidup setahun lagi insya-Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata apa? Kerana baginda Nabi SAW memberitahu akan diampunkan dosanya yang akan datang, yang menunjukkan orang yang berpuasa itu akan hidup pada tahun tersebut. Tambah B. Ini kerana baginda Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diberikan kepadanya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas bagi berita gembira, siapa puasa hari Arafah insya-Allah umur panjang. Okey, cuba tengok, saya dengar pada guru saya syarahkan macam mana. Saya dengar faedah pada Syekh Tahani kata apa? Hadis tersebut menunjukkan berita gembira akan dipanjang umur bagi mereka yang berpuasa hari Arafah. Namun sekiranya meninggal juga, memang semua kita akan matilah. Maka kata Syekh, kemungkinan terdapat kecacatan pada puasanya hari Arafah itu tak diisi dengan baik. Kan? Jadi dimain-main dalam berpuasa Arafah, bermain-main dalam beramal pada hari tersebut. Saya kata pula dalam teks ni, ucapan ini adalah untuk bersangka baik dengan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ibn Abbas, kerana khawatir manusia menyalahkan beliau akibat kematian yang berlaku. Saya tengok ni ada orang puasa ke Arafah terlepas, tengok-tengok mati juga. Nampak macam mana? Memang mati tak boleh lepas. Tapi satu berita gembira yang Allah bin Abbas bagi, insya-Allah panjang umur siapa yang puasa hari Arafah insya-Allah. Baik, yang ketiga, bila Nabi mengatakan dosa akan datang, akan diampunkan oleh Allah Ta'ala, apa maksudnya? Iaitu orang ni sentiasa dalam jagaan Allah Ta'ala. Sebab Nabi sebut benda akan datang, dosa dia tahun depan tu Allah ampun dah. Bukan bermaksud suruh buat dosa, tapi ke depan ni Allah dah jaga dah. Sebab dia memuliakan hari yang paling mulia dalam setahun. Kita tuan-tuan ada 365 hari. Okey? Dalam 365 hari daripada sudut siangnya jatuh hingga 1 hingga 10 Zulhijjah. Yang paling afdal 1 hingga 10 tu hari Arafah tu pula. Itu paling afdal lagi pada sudut siang dalam 365 hari. Insya-Allah. Baru azan insya-Allah. والله
لا إله إلا الله وبعث مقام محمد النبي إنك لا تخلف الميعاد. InsyaAllah boleh adik-adik semua. Untuk semua insyaAllah kita azam, pasang azam sekarang insyaAllah. Kalau ada kekuatan insyaAllah 1 hingga 9 Zulhijjah kita nak puasa. Kalau paling ni pun insyaAllah 8, 9 insyaAllah. Kalau tak boleh juga 9 insyaAllah hari Arafah kita puasa insyaAllah azam. Bismillah boleh? Kuat sikit boleh adik-adik semua insyaAllah azam. Baik, apa sih? Itu 3 kelebihan. Kelebihan yang ketiga, siapa puasa Arafah insyaAllah Allah Ta'ala jaga sampai ke depan. Itu disebutkan oleh para alim ulama bahawasanya Allah menjaga orang itu pada tahun akan datang sehingga dia tidak terjatuh dalam dosa, iaitu dijauhkan daripadanya, itu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kami lagi, saya tak masukkan dalam syarah ni, kalau sekiranya terbuat juga dosa selepas mana puasa Arafah, maka dosa tersebut tidaklah berat. Maksudnya bukan dosa besar lah, dia terlajak juga dalam dosa kecil. Kalau terlajak juga dalam bab dosa ni, maka Allah Subhanahu wa taala segera berikan taufik untuk dia bertaubat insya-Allah. Kenapa tuan? Hari Arafah ni hari yang sangat mulia, dan orang berpuasa sebut tanda dia memuliakan hari Arafah. Jadi dosa apa tuan diampunkan sebut dalam kitab Tuhfah sebutkan diampunkan dosa kecil yang dilakukan dalam tempoh 2 tahun bagi orang yang berpuasa Arafah. Jika tak ada dosa kecil dalam tempoh terlepas puasa Arafah, sampailah sekarang ni dosa kecil pun dia tak buat, tak kata kau orang tak tengok benda tak elok. Kalau macam itulah apa yang berlaku, diangkatkan darjatnya. Allah jaga semua, subhanallah.
Ini masa untuk diangkatkan darjat insya-Allah. Kemudian muka surat 18 tersebut, adakah dosa besar juga diampunkan? Imam Ibn Muzir mengatakan juga dosa besar pun diampunkan. Sebab tu tuan-tuan, hari Arafah ni hari kita mengaku dosa, mengaku salah dengan Tuhan. Kita duk mengaku setiap hari tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kita duk istighfar sebelum subuh, kita duk istighfar, kan? Dan jangan ingat istighfar ni hanya untuk diri sendiri saja. Istighfar juga ada untuk ibu ayah kita. Dan kata guru saya ni, untuk mak ayah mertua pun sama. Bukan ibu ayah apa suat kandung saja, ibu ayah mertua kita pun sama, minta ampun sekali. Kerana itu mak ayah kita juga. Untuk suami kita, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita, untuk guru-guru kita ni, untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita ni, banyak istighfar hadirin sekalian. Jadi di sini sebab tu kata ulama, saya dengar lagi guru-guru kami kata, siapa yang bersangka buruk kalaulah hari Arafah ni Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan aku ni banyak dosa, Allah tak ampunlah dosa aku, tukar jadi dosa besar. Kerana apa? Hari yang Allah nak ampunkan dosa, dia pula biadab dengan Allah Ta'ala, buruk sangka dengan Allah Ta'ala, tukar dosa besar. Dia Allah nak ampun dosa kita. Kata Imam Ibn Muzir, termasuk dosa besar. Jadi tuan-tuan, sangka baik kita ni dengan Allah Ta'ala pada hari Arafah mesti luas, mesti besar. Jangan ada sikit pun sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari Arafah ni yang ketujuh tu sejarah dia muka surat 19 adalah hari menjaga tubuh badan. Itu saya sebut tadi tuan. Masa ni Rasulullah di haji, Rasulullah membonceng seorang sahabat anak muda, Fadl bin Abbas. Jadi masa musim haji adalah wanita-wanita yang datang bertemu dengan Nabi minta tanya soalan. Maka Fadl bin Abbas pun duduk belakang Rasulullah ni, tengok orang perempuan datang, dia pun tengok. Rasulullah buat apa tu? Palingkan muka dia, pegang pipinya, tolak. Maka Nabi sebut, wahai Fadl, bahawa tu Nabi kata apa? Faqala Rasulullah SAW, inna hadha yawmun man malaka fihi sam'ahu wa basarhu wa lisanuhu ghufira lahu. Sesungguhnya hari ni, hari yang agung ni, hari Arafah ni, siapa yang berjaya mengawal matanya, telinganya dan lidahnya, nescaya akan diampunkan dosa. Jadi tuan-tuan peringat, jangan duk buka TV, jangan duk buka drama, jangan duk tengok lagi TikTok. Hari kita nak beramal tersebut, hari nak mengaku dosa hari kita minta ampun, Allah cuci semua dosa-dosa kita insya-Allah. Jadi sama-sama kita peringat hadirin sekalian insya-Allah. Kemudian apa lagi kita nak sebut? Tuan-tuan, muka surat 21 tu, kita langkah-langkah tu. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan tengoklah siapa-siapa yang dah pergi haji ni, tuan-tuan muka mereka siap. Kenapa ni? Sebab Nabi sebut tu, ambillah peluang, dalam ni tajuk dia, ambillah peluang meminta mereka yang menunaikan haji mendoakan keampunan dosa untuk kita. Kata Nabi SAW, Allahumma ghfir lil haji wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunkan mereka yang mengerjakan haji dan mereka yang didoakan oleh orang yang mengerjakan haji. Tuan-tuan, siap-siap lah. Saya berapa orang dah sahabat-sahabat nak pergi haji ni, saya sebut ni nama saya Muhammad Syed, doakan keampunan untuk saya, mak ayah saya, untuk guru-guru saya, dan siapa yang kenal dengan saya ni, ampun semua sekali. Kita borong semua sekali tuan. Siapa hak kenal saya, tolong sebut nama saya macam tu. Tuan-tuan lah, siapa-siapa nak pergi haji tu kalau tuan-tuan ada kemampuan, pergilah hantar orang pergi haji insya-Allah. Tu kata ulama guru-guru kami, insya-Allah cepat dipilih pula nak pergi haji, insya-Allah tu asbab lah. Balik orang balik haji pula tuan, sambut lagi insya-Allah. Minta dia doa. Tak ada, jangan minta oleh-oleh, jangan minta jubah, jangan minta kacang, sini yang banyak dah. Minta dia doa, ampunkan dosa kita. Sebab Nabi suruh lah tadi sekalian. Benda Nabi suruh, kalau kita terlepas rugilah. Ni kita kirim oleh-oleh macam-macam rugi. Baik, kemudian yang dirahmati oleh tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-10 tu sejarah dia apa? 22. Hari baginda Nabi SAW tidak lupa mendoakan kepada umat Nabi SAW. Subhanallah. Hari yang paling mulia, Nabi tak pernah lupa kepada kita. Takkan kita nak lupa Nabi SAW? Takkan kita nak lupa selawat kepada Nabi SAW? Takkan lupa nak mengamalkan sunnah Nabi? Nabi tuan-tuan tak pernah lupa kepada kita ni. Saya terjemahkan tu muka surat 23 ni. Nabi, di antara Nabi doa apa ni? Doa supaya diampunkan dosa. Maka Allah sebut, semua orang yang buat dosa aku ampunkan, kecuali orang yang buat zalim. Kalau dosa dia melibatkan aku ampun, tapi dia dengan manusia Allah tak ampun. Tuan-tuan, ketika sebut Nabi doa lagi, ya Allah, betul pengen kedua, ya Rabb, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa untuk memberikan pahala kepada orang yang dizalimi sebagai ganti daripada kezaliman yang menimpanya, dan Engkau juga berkuasa mengampunkan dosa si zalim ini
Maksudnya apa? Nabi kata apa? Ya Allah, orang yang dah buat zalim, dah buat jahat ni, ya Allah, tolong ampun sekali ya Allah. Kemungkinan ketika mana mereka buat dosa tu, mereka tak tahu tu dosa. Ampun sekali ya Allah yang buat zalim ni ya Allah. Namun saat ini Allah tidak memperkenankan doa Nabi SAW. Ketika tiba pada hari di Muzdalifah, yang kita bermalam tu, siapa yang pergi haji, kita akan bermalam nak kutip batu pula. Saya tak pernah tuan-tuan kutip batu rasa seronok kecuali kat Muzdalifah. Seronok sungguh kutip batu. Pasal sunnah kutip batu biasa. Baginda Nabi SAW mengulangi doa tersebut, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, sungguh aku telah mengampuni dosa mereka. Kemudian Nabi buat apa? Nabi SAW tersenyum. Disebabkan Rasulullah senyum tuan-tuan pada hari Arafah. Bila tu? Saya lupa baca tu. Atas ini tu, Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya pada petang Arafah. Petang. Jadi tuan-tuan, untuk hari Arafah 9 Zulhijjah, hari Selasa nanti tu, petang bila bermulalah lepas zuhur tu, waktu kita dah start berdoa macam-macam. Sebelum tu amalan, kan? Sebelum tu amalan, habis lu amalan bagi banyak insya-Allah. Lepas tu dah start berdoa, start istighfar. Kemuncaknya tuan-tuan bila lepas asar. Kemuncak lagi dekat-dekat maghrib. Jadi habis semua ni sebelum terbenam matahari hari Arafah, tuan-tuan buat apa? Senyum, pesan kat kawan-kawan. Kita bila pagi dan subuh bangun dah sahur. Bangun qiyamul lail dah, lepas subuh takbir lagi, puasa lagi, beramai lagi, letih dah hari tu. Hari tersebut tuan-tuan, bila dekat-dekat maghrib, ramai yang buat tak kisah dah, tapi waktulah paling kemuncak. Waktulah, kata Syekh Fahmi Zamzam, doa banyak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, tapi orang buat tak tahu saja. Tuan-tuan buat apa? Habis dekat-dekat maghrib tu, sebelum terbenam masuk malam raya sebut, senyum. Sebab Rasulullah pun senyum. Jadi sebab Rasulullah buat, kita pun kena buat insya-Allah. Jadi tuan-tuan cuba tengok tu, ada amalan-amalan yang digalakkan. Muka surat 24 sampai ke apa kita ni? Yang pertama, disebabkan amalan pertama, perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Nabi kata tuan-tuan, perbanyakkan sebut. Ulama kita ni cerdik, mereka pun susun zikir ni, la ilaha illallah adadal layali wad duhur, belah kiri pula, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur. Ulang balik, kanan kiri, kanan kiri. Lepas tu lepas zuhur baca lagi, bahasar baca lagi. Banyakkan baca la ilaha illallah. Kalau boleh la ilaha illallah pun tak apa. Perbanyakkan. Tapi ulama buat macam ni, susun seni, seni dalam memperbanyakkan la ilaha illallah. Yang kedua, 1 hingga 10 tuan-tuan, kita banyakkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terutama kalau tengok binatang korban yang nak disembelih tadi tu, dengar suara kambing ke, suara lembu ke, takbir Allahu Akbar. Bukan takbir sebab terkejut, sebab syiar Nabi suruh. Dan ini dalam syarak kita suruh ni, tengok binatang yang nak disembelih, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita usahakan qiyamul lail, kita usahakan puasa. Sampai tuan-tuan hari Arafah tersebut, malam tersebut bila dah terbenam matahari, lagi sekali tuntutan tuan-tuan, muka surat 29, tuntutannya untuk kita nak beramal pada malam raya. Okey, muka surat 29 tu menghidupkan malam raya. Malam raya tuan-tuan paling kurang kita sembahyang berjemaah, solat maghrib isyak berjemaah. Okey. Kemudian cuba tengok pada muka surat 30, kenapa malam sebut nak kena hidupkan dengan amal ibadah. Pertama kata Imam Syafi'i, sebab salah satu doa mustajab. Muka surat berapa? 30. Kenapa nak kena hidupkan malam sebut dengan malam raya dengan malam ibadah, bukan malam yang meracun? Kerana Nabi SAW mengatakan pada malam tersebut Allah Subhanahu Wa Taala matikan hati-hati manusia. Apa maksud mati hati ni? Pertama kata para ulama, disebabkan dia cinta dunia, hati dia akan mati. Jadi tengok tu, ini kerana cinta dunia itu mematikan hati. Ini diambil dari satu khabar, kata Nabi SAW, janganlah kalian sering bertemu dengan mereka yang telah mati. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, orang kaya. Iaitu difahami orang kaya yang mati hatinya, yang tidak lagi berminat pada akhirat. Jadi tuan-tuan, hidupkan malam raya sebut sembahyang tasbih kalau boleh insya-Allah. Lepas sembahyang tasbih, kita baca ni dulu. Kemudian kalau maksud mati hati apa ni tuan? Maksud mati hati juga ialah hati menjadi kufur, ingkar dengan Tuhan banyak, tak bersyukur dengan apa yang sikit, nak banyak semua, hati kufur. Kita nak hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa lagi nak kena hidup malam raya sebut? Yang ketiga, supaya tidak mendapat kejutan yang buruk di akhirat kelak.
Hari tersebut kata Nabi SAW, pada hari kiamat manusia akan dihimpunkan dalam keadaan tidak memakai kasut, telanjang bulat dan juga tidak berkhatan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah lelaki dan perempuan akan dihimpunkan bersama-sama dan saling melihat satu sama lain? Jawab Nabi kita SAW, wahai Aisyah, perkara yang dihadapi ketika sebut lebih besar daripada sekadar melihat aurat satu sama lain. Jadi tuan-tuan, malam sebut tuan-tuan datang masjid, kalau boleh kita hidupkan dengan sembahyang tasbih, hidupkan lagi insya-Allah. Ada lagi amalan saya terlupa nak masukkan apa tuan-tuan, apa yang dapat daripada guru-guru ni, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 300 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 400 kali pula. Kemudian hadiahkan pahala untuk ibu ayah kita. Jangan lupa, hari yang mulia jangan pernah lupa kepada ibu ayah kita ni. Cuba tengok tu, hari Arafah yang terakhir, start pada subuh tuan-tuan, cuba tengok tu ada amalan dia, surah Al-Ikhlas 1000 kali. Kalau tak mampu 100 kali buat juga insya-Allah. Tuan-tuan boleh bahagikan sikit-sikit. Lepas tu ada lagi tu, di antara yang nombor 3 tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Targetlah 1000. Tapi kalau tak dapat 1000, banyak mana yang kita mampu buat. Kerana itulah yang Nabi sebut, para nabi-nabi sebelumku banyak mengucapkan zikir ini. Tutup semua tuan, tutup zikir sebut fi kulli lahzatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa midada kalimatih. Jadi tuan-tuan susun amalan ni, ya? Semua dalam buku ni saya masukkan juga. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata guru saya, masa petang tersebut kita banyakkan istighfar. Baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ni beliau dalam ni lah. Baca sebanyak 7 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampailah habis 7 kali. Kemudian istighfar lagi, astaghfirullah innahu kana tawwaba, astaghfirullah innallah innahu kana tawwaba 70 kali ataupun 100 kali. Bagi banyakkan istighfar dekat-dekat dengan maghrib insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, macam saya sebut tadi lah, kita sebutkan tadi, istighfar ada untuk ibu ayah, ada istighfar untuk guru-guru, ada istighfar untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semua sekali kita istighfar. Ada istighfar untuk seluruh orang beriman, lelaki dan juga perempuan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali insya-Allah dekat-dekat maghrib tersebut. Kemudian saya dengar lagi dari Syekh Fahmi Zamzam rahimallahu taala, apa tuan-tuan, dekat-dekat nak terbenam saja hari Arafah, doa borong. Apa doa borong? Semua sekali kampul. Ya Allah, seperti mana orang-orang soleh yang minta pada hari Arafah ni, ya Allah, apa saja kebaikan untuk kami, keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah akan bagi kepada kami, ya Allah. Tu doa borong, ya Allah. Dan dosa-dosa kami, ya Allah, yang pernah kami buat, ya Allah, sedar ataupun tidak sedar, sembunyi ataupun terang-terangan, sengaja ataupun tidak sengaja, yang awal, yang akhir, yang kecil, yang besar, kau ampunkanlah ya Allah. Tu last sekali tuan, sebelum terbenam matahari tu, hari Arafah, buat doa borong. Tapi sebelum tu, doa sungguh-sungguh, istighfar sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, masa bukan untuk kita nak tengok drama bercakap tentang hal orang, masa untuk kita nak mengaku dosa. Kalau boleh tuan-tuan, cubalah kita sama-sama mengalirkan air mata kita ni, kerana takutkan akan dosa kesalahan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya masukkan ni buku ni, dalam ni ada doa Arafah, ada munajat hari Arafah insya-Allah. Jadi sama-sama kita doakan sama-sama untuk keluarga kita, anak-anak semua insya-Allah, untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hidayah, diberikan taufik, diselamatkan daripada musibah dan sebagainya. Sekadar itu dahululah yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak atas kekurangan dalam penyampaian pada malam ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan, untuk anak-anak ni ambillah buku tu. Kalau tuan-tuan yang berhajat buku ni, boleh QR lah, RM12 dalam QR depan ni. Kalau tidak berhajat, masukkan baliklah dalam beg biru tadi tu insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awwalin wa ya akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya arhamul masakin wa ya arhamur rahimin wa ya arhamur rahimin wa ya arhamur rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa fahimna wa hafizna. Ya Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah apa yang telah kami baca, apa yang telah kami faham,
faham, apa yang telah kami ingat. Fahfazhu alaina, bagi kami ingat semua ya Allah ilmu ni. Wardudhu ilaihi inda hajati ilaih, kembalikan semua ilmu yang kami dengar untuk kami beramal pada masanya. Wala tunsihi ya rabbal alamin, jangan engkau lupakan segala ilmu yang telah kami belajar ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan 12, 11 saja nah. 11. Kaki